Malaysia dia. Indonesia. Indonesia. Aku tahunya Malaysia loh. Dia Kan lisensinya udah dibeli. Serius, Mas? Lisensinya udah dibeli sama Malaysia. Benarkah? Tapi bohong. Jadi warga Indonesia yang belum tahu, Upin Ipin, karakter Upin Ipin ni asli original dari Malaysia. Korang boleh tengok Wikipedia. Okay, let's say lah. Macam yang bapak tu cakap 2008 kan. Upin Ipin dah disiarkan setahun sebelum 2008. Maksudnya 2007 dah start tayang dah Upin Ipin. Animasi Upin Ipin ni mula-mula direkakas untuk budak-budak dekat Malaysia. Lepas tu bila dah maju berkembang, dia dilebarkan sayap ke international. Jadi bila dah dilebarkan pula, macam ni lah. Ada isu klaim-klaim ya. Kan kalau orang Malaysia yang klaim sikit, mula dia macam satu dunia nak tahu yang Malaysia ni kaki klaim. Tapi kalau dia yang klaim tak apa. Dari start perkuburan Upin Ipin lah, yang tu aku tak boleh belah lah. Tiba-tiba pula ada perkuburan Upin Ipin dekat Indonesia. Lepas tu mulalah orang Indonesia pun cakap macam-macam, klaim itu ini. Aku tak boleh lah, lucu dah orang ni. Lepas tu yang ni lah, dia jual pula dekat Malaysia animasi tu. Tak boleh brand lah. Korang otak korang dekat mana weh? Korang punya pemikiran jauh ke hadapan nak menipu orang je kan? Biasa dia tu kelentong orang. Orang suruh tinggalkan kebodohan tu untuk anak cucu cicit, dia nak kau semua. Boy, cantik kan? Okay, main sini. Giliran aku pula nak bagi kau faham, nak bagi kau hadam sikit. Alright, untuk pengetahuan kau, syarikat Les Kopak ni tidak perlu pun minta lesen atau kebenaran dari pihak Indonesia untuk menayangkan animasi Upin Ipin ni. Sebab apa? Sebab memang tak ada kaitan dia. Memang 100% buatan orang Malaysia. Tak ada kaitan dengan Indonesia. Nak bercakap hak cipta penuh, aku nak bagi fakta sikit. Animasi Upin Ipin ni 100% hak cipta terpelihara. Dia asal dan milik mutlak Les Kopak yang berpangkalan di Shah Alam, Selangor, Malaysia. Ya? Aku dah cakap slow-slow ni. Aku harap kau hadam lah. Kalau kau tak faham, kalau kau tak hadam juga, aku tak tahulah nak cakap macam mana juga. Okey, dari segi kedaulatan undang-undang, sebagai pemilik asal, Les Kopak memegang hak eksklusif di bawah hak cipta untuk penerbitan, pengedaran dan menayangkan karya mereka di mana-mana saja di seluruh dunia ini, termasuk Indonesia. Okey, let's say lah kau nak menang juga. Kehadiran animasi Upin Ipin di Indonesia adalah berasaskan urusan perniagaan dan kontrak penyiaran. Aku nak beritahu sikit. Di mana stesen televisi atau stesen TV dekat Indonesia mesti membayar royalti atau hak tayang kepada Les Kopak. Bukannya Les Kopak yang perlu minta izin pada Indonesia untuk menayangkan animasi mereka. Tapi Indonesia yang kena bayar royalti kepada Les Kopak. Okay? Faham sampai situ? Aku sebenarnya tak naklah bahas panjang sangat pasal isu ni sebab Les Kopak pun dah keluarkan statement mereka. Korang boleh check. Korang boleh tengok screenshot statement Les Kopak yang diorang buat dekat Facebook diorang. So, that's it. Nothing to say. Harap faham lah sebab saya sebenarnya explain ni dah orang cakap dah slow-slow dengan nada yang lembut, dengan perkataan satu persatu senang nak faham lah orang cakap. Kalau tak faham saya pun tak tahulah. Memang dah buntu dah nak bagi kau faham.